Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni kan Munira rasa Munira nak buat something fun because dah nak masuk 2026 ni kan. Jadi Munira rasa Munira nak buat something fun yang macam mengait benda yang baru. Macam contohnya Munira nak mengait projek baru, projek yang cantik-cantik. Munira akan gunakan benang yang sedia ada dekat rumah dan Munira akan buat. Nanti hasilnya Munira akan tunjuk dekat korang. Tapi prosesnya Munira tak tahu Munira boleh tunjuk kat korang ataupun tidak. Sebabnya Munira tak confident nak rakam bila Munira mengait kan. Rasanya macam tak, I don't know, tak confident sangat lah nak rakam Munira mengait. Okay, sekarang ni Munira dekat Gombak sebabnya mak Munira nak beli daging, ayam semua. Jadinya Munira tengah tunggu dia lah. Dan lepas tu kita orang balik dan malam kadang baru Munira beli air semula. Nampak macam mata Munira bengkak kan. Muka Munira pun macam kering sikit sebabnya eczema Munira dah nak naik balik lah. Munira tak tahu kenapa dia naik balik, tapi mungkin disebabkan Munira makan benda yang Munira makan gula banyak sangat ataupun Munira makan yang gatal-gatal banyak sangat kan. Munira tak tahu, tapi yang pasti Munira pakai ubat, sapu ubat semua. Ubat mesti on time lah. Okay, in fact tentang penyakit Munira pula, Munira rasa Munira dah nak semakin baik dan Munira harapkan korang doakan Munira semoga Munira sembuh dan Munira boleh bekerja pada 2026 nanti. Okay, 2026 mungkin akan jadi tahun terbaik untuk Munira. Bukan Munira nak cakap 2025 ni tak terbaik untuk Munira, tapi lagi tinggal 1 hari lagi kan untuk kita masuk 2026 kan. Jadi Munira tak sabar untuk puasa, tak sabar untuk raya tahun depan. Dan Munira harap 2026 ni akan jadi tahun bertuah untuk Munira. Sebabnya tahun depan adalah tahun kuda kan. Tahun kuda adalah tahun lahir Munira. Munira lahir tahun kuda. Jadi Munira harap sangat semuanya berjalan lancar untuk Munira. Amin ya rabbal alamin. Lagi apa Munira nak cakap ya? Munira selalu tak ada idea untuk cakap depan kamera kan. Kadang korang rasa Munira boring semua tu kan. Memang betul Munira boring sebab Munira tak tahu apa Munira nak cakap. Tapi Munira boleh tunjuk kat korang apa benda yang Munira buat. Munira akan tunjuk kat korang. Nanti Munira akan show kat korang. Okay, korang tunggu dan lihat. Munira rasa macam nak semput. Sebabnya kan kalau korang nampak Munira rasa termengar-mengar ni, sebabnya itulah Munira rasa semput. Semput kat sini tau. Sini semua sakit sangat. Hidung pun sakit. And then itu je lah. Nanti Munira cakap lebih-lebih nanti korang rasa macam sudahlah Munira, baik balik je lah. Dah tak nak tengok kan. Jadi okey lah, nanti kita cakap lagi. Okay, bye. Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Munira. Hari ni kan Munira rasa macam inspired to do something better, something like crochet, something like to do something fun, like always Munira do at home. So terima kasih lah semua sebab doakan Munira. Jadi bagi Munira inspire, bagi Munira semangat untuk kembali menjadi diri Munira sekali lagi.
hari ni Munira tak ada nak buat apa-apa. Munira just nak have fun. Macam contohnya Munira macam nak tengok YouTube, main game semua kan. Okay. Lepas tu Munira nak baca buku, nak habiskan novel buku Munira lah. Novel Munira, sebabnya Munira dah lama tak baca buku ni, jadi Munira nak baca. And then itu je lah. Bye.